Pada hari ini, dalam tahun 1993, Majlis Perasmian Institut Jantung Negara IJN diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. IJN ditubuhkan untuk meningkatkan kepakaran negara dalam perkhidmatan rawatan penyakit jantung dan menjadi pusat rawatan, rujukan dan latihan pakar yang terkini dalam bidang ini. Tapak seluas 7 ekar ini terletak bersebelahan dengan Hospital Besar Kuala Lumpur. IJN ditubuhkan berikutan kebimbangan kerajaan terhadap peningkatan jumlah kematian akibat penyakit jantung setiap tahun. Mengikut perangkaan, 5,294 kes kematian atau 29.1% daripada jumlah kematian di negara ini pada tahun 1989 adalah akibat penyakit jantung. Antara tahun 1981 hingga tahun 1989, kadar kematian kerana penyakit ini di Semenanjung Malaysia sahaja telah meningkat daripada 15 orang kepada 37 orang bagi setiap 100,000 orang penduduk. Dalam tempoh antara tahun 1979 hingga 1988 pula, bilangan pesakit meningkat daripada 19,216 orang kepada 50,584 orang. Pada tahun 1989, angka ini bertambah kepada 64,696 orang.